Kalau saya boleh kongsikan, ada di kalangan kawan-kawan kita dan mungkin anda juga, kawan-kawan anda yang anda kenali, dah pun pergi, dah pun meninggal dunia. Mungkin di usia 20-an, 30-an dan 40-an dah pun dijemput olehnya. Maka kita fikirkan tokoh-tokoh yang terkenal di Malaysia seperti P. Ramlee sendiri. Kalau kita kaji sejarah dia, beliau meninggal dunia pada umur 43 dan Allahyarham Sudirman meninggal dunia pada umur 36 kalau tak salah saya. Dan Allahyarham Mukhtar Dahari, pemain bola sepak negara yang terkenal, meninggal dunia pada usia 36 tahun. Dan persoalannya adalah, apakah anda ada masa? Anda tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Jadi saya fikir bebas kewangan pentingnya adalah membantu saya dan anda ada pilihan dalam hidup untuk mendapatkan kembali kebebasan, untuk menggunakan masa yang ada dan untuk merasai kehidupan yang bebas lebih awal daripada usia persaraan.